Dengar betul-betul. Anda ingat anda sekadar makan steak dan minum air cola? Tidak. Anda sebenarnya sedang menekan butang fast forward pada otak anda, mempercepatkan perjalanan ke arah nyanyuk atau hilang ingatan. Kajian selama 15 tahun di Britain mendapati bahawa individu yang kerap mengambil daging merah, daging diproses dan minuman manis mempunyai risiko 3 kali ganda lebih tinggi untuk menghidap penyakit kronik. Makanan ini bertindak seperti karat, menghakis saraf anda secara perlahan-lahan dan membawa anda lebih dekat kepada Alzheimer dan Parkinson. Menjelang tahun 2050, dianggarkan 150 juta orang di seluruh dunia akan menghidap demensia. Mahu selamatkan otak anda? Sila tukar daging diproses di atas pinggan anda kepada ikan laut dalam dan kekacang. Kajian membuktikan bahawa lemak sihat ini adalah ves kalis peluru yang memanjangkan jangka hayat sel otak anda. Setiap suapan yang anda pilih hari ini bakal menentukan kualiti hidup anda selepas umur 70 tahun nanti. Hantarkan video ini kepada ahli keluarga yang terlalu gemar minum air gas dan makan daging. Selamatkan otak mereka. Ikuti saya untuk kekal tajam dan tidak nyanyuk di hari tua.